Pilih lagi smart. Lepas tu kita ambil hot kerung. Kalau mak kata tak, ni, apa dah? Pahit tu kita cari hot kerung. Lepas ni boleh nak celuk kru lepas event ni. Nanti celuk lah. Kita super putih tu ke? Tak minat ada banyak. Ya. Sekejap, seorang tukar sober dulu sekejap. Jaga tu sikit. Bang, ambil sober bang, tukar bang. Sober tukar dulu. Kalau Acik yang kalau nak ni. Mana boleh. Tak boleh lah ni. Tak boleh lah. Kita kena reset lah. Event reset kena nak reset. Sober tu warna apa mak? Apa hitam? Gendong dia tu hitam mak? Sekejap. Lagi dia mak tunjuk lagi. Mak tunjuk kita. Bagi je reset. Jari je. Itu malam. Sekejap. Lepas hitam sekarang merah. Boleh? Boleh berapa hitam? Buka tengok. Masuk tukar dulu. Tengok dia orang komen apa? Ukur banyak bang? Ukur? Tak. Matching je saya awak. Matching je tak? Matching. Kena ngam. Kata padu. Aduh. Boleh mak, dia kata padu mak. Dia kata okey kena. Semua dia orang cakap mocok. Orang Kelantan banyak mocok dia kata. Mocok. Tak tahu dia komen mocok. Handsome. Matching okey. Beres. Purple hitam. Ngam. Itu ni dah last minute dah lah. Itu pun tak ada. Nanti celuk Akrum. Baik. Tak ada masalah. Akrum ni dah 3 bulan dah dekat mat ni. Baru hantar. Yang aluli tu? Sekejap, kita yang dulu sikit lagi. Dia boleh dengar bunyi. Tu baru tukar. Saya pakai TH. Saya pakai TH. Tu pun mak baru tukar apa ni? Ribbon. Dah minit macam kerja ni. Pukul 8 semalam baru hantar. Mula nak hitam. Lepas tu nak chrome. Lepas tu nak silver. Tengok satu ni. Ni hujung mak nak ambil tau kok. Kita tanya dah orang lain kena lain. Dah Celik tanya kata oi tak ada ni, tak ada masa dah semua cakap. Lepas tu Celik kata mak nak ambil cakap ya dah lah jauh tak. Okey, beres. Nasib baik. Kalau tak bunyi tukar lo itel ni. Nantilah, tak ada masa dah. Nanti saya kita buat. Gerak berapa dia orang bajet tolak berapa? Lah, 12 kalau nak ngomong. Tak nak apa. Tak, itu lah. Takkan anak buah Ranggi ke bos. Anak buah memang Ranggi. Saya ni kalau ikut hati ni TBS je. Mati je orang okey ni mak buat muka ni macam tak okey orang ni komen tuan tak pernah lain tuan tak setuju ada hantar ni Tujuh ni nak ambil tau. Tuan tak kenapa tak hantar dekat komen lain lagi komen tak kena barang tak barang je ni. Pakai pahit tak boleh pakai plate besar gitu bos.
Oh, Leh. Diorang ni komen, kenapa tak tukar lampu belakang? Aduh. Canda, bolehlah bagi lampu belakang yang lama tu kat Ayah kan? Boleh setar tak kena. Iyalah. Yang tambah 2 bilik tadi. Ha. Tahu ni. Bilik aku cokit tu tahu. Nombor plate boleh lah kan nak order yang sedang-sedang sikit kalau nak order lah. Nanti yang paling boleh tukar. Nak banjir nombor plate je ya. Dah tunjuk nombor plate orang tahu dah. Tengok sampai malam 5.4 macam ni. Ya. Ya. Kayak tu tak nak dengar mulut orang, tak nak dengar mulut orang. Kayak Dia kata kena tukar sebab apa? Dulu TBS tak laju, tak sampai 100. Sekarang speed track kena 110. Jadi sekarang kelajuan 102. Jadi kena tukar. Kalau tidak speed track, besar. Dulu masa TBS 100. Sekarang bagi apa 102. ya. Order play tak? Okey, dulu.